Hai guys, hari ini kita mau share bagaimana kita mau kekal aura feminin setiap hari. Okay, so sebenarnya aura feminin ni bukan sahaja daripada pakaian ataupun makeup. Ia lebih daripada itu, iaitu macam mana cara kau layan diri kau, macam mana cara kau bawa diri kau di tempat orang. Lepas tu, macam mana kau bercakap dengan orang. Poin yang pertama, inner feminine. First of all, kita kena ada hati yang lembut tapi tegas. So, kau faham tak? Maksudnya sini, wanita yang feminin bukan lemah. Tapi dia tahu bila ada masa-masa dia tegas, ada masa-masa dia kena tenang dan paling penting sekali dia kena beradab. Itu yang penting. Lepas tu ada common sense. Poin yang kedua, self-care and presentation. Kita pandai kena jaga luar dan dalam. So maksudnya di sini kita tidak perlulah makeup tebal-tebal ataupun kita tidak perlulah terlampau makeup tu kena all out. No. Kita yang pertama sekali kau kena pilih bauan yang lembut. Bauan yang minyak wangi yang ngam dengan kau. Lepas tu pakaian kau pun dah semestinya mesti baju yang trending, baju yang macam yang mahal. Baju yang kau rasa selesa tu pun dikira klasi gitu, anggun gitu. Lepas tu, bila kau rasa cantik, and then automatically orang sekitar kau akan nampak kau punya aura tu, akan rasa kau punya energi tu. Tak percaya? Coba kau try. Yang ketiga, cara kita berinteraksi dan percakapan kita. Okey, sebenarnya kadang-kadang orang lupa bila kita mau orang nampak kita ni feminin ataupun orang mau nampak kita ni berpengaruh, yang pertama kau kena listen, dengar. Dengar bila orang bercakap dengan kau, kau tengok mata dia. Bukanlah kau renung, tapi kau tengok mata dia. Lepas tu, sudah kau tengok mata dia, kau dengar apa yang dia cakap, kau fokus. Bila orang bercakap dengan kita ataupun bila dia suka bercerita dengan kita, maksudnya itu salah satu orang yang suka share maklumat dengan kau. Maksudnya kau ni antara orang yang berpengaruh. Maksudnya yang dia berpercaya, yang dia percaya. Lepas tu kita kena ada senyum sikit. Ini semua detail ni nampak kecil kan, tapi itulah yang menunjukkan kau punya feminin. Kalau kau yang, sudahlah, bising lah kau ni. Macam mana orang mau hormat dengan kau, kan? Okey, poin keempat, gaya hidup dan your circle. Okey, maksud di sini, kau kena pilih kawan yang kau percaya. Lepas tu maksudnya circle yang kau rasa, inilah circle aku. Lepas tu, bila kau kena jaga energi sekeliling kau. Bila energi yang kau pilih tu adalah energi yang menjatuhkan kau, yang buat kau stres, macam mana kau mau membangun, kan? Bila energi yang di sekeliling kau tu adalah suka kasih down orang, suka kasih jatuh ataupun suka membawang. So, energi kau jadi down. So, that's why kau kena pilih orang yang kau rasa energi kau aura kau makin meningkat. Ya, pilih aktiviti yang tenangkan jiwa. Bukannya aktiviti yang buat kau stres. Okey, contoh aku suka Pilates. So, bila aku ikut Pilates, even dia mahal, tapi bila kau buat Pilates, kau akan relax. Kau akan rasa diri kau macam, kau buat terapi kan? Diri kau macam dikelilingi dengan energi yang positif. Macam tu. Feminine ni bukanlah yang memilih kau untuk jadi perfect. Tapi adalah bila kau comfortable with yourself. Maksudnya, kau selesa dengan diri kau. Walau kau sendiri pun kau boleh bangun. Itu dia. Walau kau kena campak di pulau kah, di bukit kah, kau boleh survive. Itu yang kita mau. Yang terakhir, kalau kamu mau maintain aura feminin, kau mula dengan cara kau bercakap. Kau mula dengan cara kau berinteraksi dengan orang. Lepas tu, cara kau senyum. Kau tahulah bila mau senyum. Ni tiba-tiba kau masuk di satu tempat kau senyum-senyum sendiri. Okey ke tu? Tak kan? Lepas tu, macam mana cara kau berfikir? Lama-kelamaan, orang sekeliling kau akan perasan benda tu.
yang kau ni ada aura yang positif. Tapi bukan bukan orang sekeliling je. Kau sendiri akan nampak, kau akan lagi rasa yakin, kau akan lagi tenang, kan? Jadi, itu saja dari saya. So, jangan lupa, klasi bukan dari segi rupa paras. Klasi adalah daripada aura kau sendiri. Itu dia. Lepas tu, saya mau bagi tahu, kalau kamu mau, kan, saya tahulah saya jarang buat video kan. Tapi ini terpaksa juga walaupun saya batuk-batuk. Anyway guys, I hope you enjoy my video and I love you guys so much. Bye.